yang banyak berusaha, ahli Dewan Undangan Negeri Manin, YB Helmi Harun, yang banyak berusaha membantu mangsa adik Faik yang sekarang berada di tahanan di Toyama, Jepun. Pada 2 Februari kami telah pergi ke Toyama. Kami terus pergi ke Balai Polis Toyama. Telah temu janji dibuat oleh seorang wakil konsultan Malaysia, Dr. Ruby Lin. Sampai di sana, kami dibenarkan untuk bertemu dengan adik Faik. Bila kita jumpa dengan adik Faik, kita nampak bahawa adik Faik ni dalam keadaan yang begitu sedih dan dia terpinga-pinga, dalam keadaan yang ketakutan. Setelah itu, kami menyerahkan pakaian-pakaian dan barang-barang untuk dia. Kami pun balik dan kami pergi pada pertemuan yang kedua pada 3 Februari. Kami telah berjumpa dengan seorang peguam yang bernama Mr. Kobayashi. Dalam pertemuan itu, terdapat beberapa perkara yang telah dimaklumkan. Antara penemuan yang mengejutkan kita adalah selama ini kita ingat adik Faik ini masih lagi dalam tempoh riman. Adik Faik sebenarnya telah didakwa pada bulan 1. Dah ada 2 pendakwaan dan kedua-dua pendakwaan tersebut adik Faik telah mengaku. Apabila kita berkomunikasi dengan lawyer tersebut, secara tidak langsung kami dapati bahawa ada wujud kemungkinan adik Faik tidak memahami isu komunikasi di antara adik Faik dengan pihak berkenaan yang mungkin dilihat seperti tidak begitu mahir dalam bahasa Inggeris. Yang kedua, yang menimbulkan kesal daripada pihak kami adalah kenapakah pengakuan bersalah itu dibuat dalam keadaan tergesa-gesa. Adik Faik telah disiasat di bawah artikel 246 Japanese Penal Code. Ada dituduh juga di bawah Seksyen 60 Japanese Penal Code. Berdasarkan kedua perundangan ini, mungkin akan ada penjara selama 10 tahun. Dan terdapat maklumat yang pada kami agak bercanggah. Maklumat yang kami dapat melalui siaran media mengatakan bahawa adik Faik ini ditahan dan ditangkap red-handed bersama dengan barang kes. Ada sejumlah emas dengan sejumlah wang. Nilai dia lebih kurang dekat 500 ribu. Tetapi perbincangan kami dengan pihak peguam terbabit memaklumkan bahawa dia minta keluarga untuk cari duit dan duit itu dipulang balik kepada mangsa. Jadi ini menimbulkan rasa hairan. Bagaimana jika dia kata dia caught red-handed dengan barang kes, kenapa keluarga nak kena pergi cari duit lagi dibayar? Kesan daripada pihak berkuasa Jepun tidak memberitahu dan memaklumkan kepada kedutaan Malaysia di Jepun yang menyebabkan keluarga tak tahu. Jadi kita mengambil langkah pergi dan tengok diri dan jumpa. Tetapi dilarang untuk bertanya berkaitan dengan fakta kes. Kenapa kena tangkap, kenapa duduk dalam penjara. Nak tahu kena berjumpa, bertemu dengan peguam legal aid lah. Jadi kita bertemu dengan Cik Kobayashi. Tapi dalam pertemuan tersebut, kita dimaklumkan bahawa mangsa telah mengaku, membuat pengakuan pada 2 pertuduhan. Jadi itu lagi terkejut sebab kita ingat ke reman lagi, tak ada reman. Macam mana mengaku dalam keadaan tidak diberi nasihat yang betul. Itu satu poin lah. Yang kedua, macam mana peguam Kobayashi itu berhubung dengan mangsa. Mangsa ni memang tak pandai cakap Jepun. Bahasa Inggeris pun tak lancar. Mangsa tak influence Inggeris satu hal. Kobayashi ni pula seolah-olah tak influence juga Inggeris. Kita nak berhubung dengan dia, tak boleh nak bercakap. Dia bercakap Jepun dengan Dr. Ruby Lin. Dr. Ruby Lin terjemah kat kita. Kita tanya pula Melayu dekat Dr. Ruby Lin. Dr. Ruby Lin terjemah pula Jepun kat dia. Jadi mana memang meragukan lah macam mana adik Faik ni dah mengaku. So kita mengambil keputusan, okey, sekarang mengaku salah lah. Kita nak defense macam mana? Jadi lepas pada Datuk tanya nak defense, nak lawan macam mana, Kobayashi pun panah punggung lari tu. Saya dah nak balik lah tu. Tadi okey lagi. Kita tunjuk surat apa tu peguam nantikan. Lepas tu dia panah punggung nak lari. So kita bertambah keraguan kita pada pengakuan tersebut lah. Lepas tu pula adik Faik ni nak tipu orang macam mana dia dalam keadaan tak pandai cakap Jepun. Kita dapat simpulkan bahawa dia tidak diadili dengan sebaik mungkin lah. Saya ibu kepada Faik sampai hari ini kerana kami amat bimbang terhadap keadaan beliau yang bukan saja dari sudut belaan dirinya tapi juga daripada kesejahteraan emosi beliau. Di sini saya memohon pihak kedutaan Malaysia di Jepun untuk bantu anak saya. Tak ada kata-kata lain dah. Kedutaan ni menteri-menteri ke yang ada kuasa untuk benda anak saya ni, terutamanya saya minta PMX kita Datuk Seri Arwah Ibrahim kita tampil lah tolong bantu anak saya ni Muhammad Faik Zafar ni untuk kembali kepada pakuan saya kembali ke saya.